Malam ni kita orang nak pergi dekat apa dia namanya? Lupalah. Saya pakai tudung bawal je. Bawal tak. Terus sarung je. Sebab nak pakai je. Malas nak bersiap. Outfit saya ni. Seluar hitam, baju hitam. Macam ni je. Sekejap saya tanya kawan saya lupa nak pergi mana. Wex, kita nak pergi mana? Lupa lah. Tapi kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi Asian Night Market. Ya, betul. Saya lupa. Dengan apa? Dia yang paling itu je kan? Paling kita pakai baju dia. apa? Syuh! Cepat Syuh! Lisa dah kena. Dia paling niat siap. Tak lah, ini tudung tak yayan. Sebenarnya tak paling siap pun. Cuma tak mandi. Buruk aku. Sedawan. Apa G? L. Baru nak masuk yang baru lagi kita nombor 2. Boleh. Okey. Sila. Dibawa peluk mangganya tak nak kalah. Tak weh, aku nak makan dalam. Aku nak makan dalam van biar aku kenyang, biar nafsunya turun waktu tu. Okey. Tak percaya. Okey. L untuk Liza. Ya. Ini Bobby Cup. Sini dulu. Okey dah, jom. Okey, jom. Serabut dah. Sampai hati dia cakap kita serabut. Sampai hati dia. Terus sarung je guys. Okey, ada kawan. Terus sarung. Sit dulu. Kenapa? Kat YouTube weh. Okey, kita terus sarung. Kau buat vlog ke? Rahsia. Abang Rafiq nanya, asal kau rakam video panjang-panjang? Rahsia. Kau tak penuh ke? Tak. Handphone baru. Telefon baru ya. Ya, abang dia bahan kau. Dia cakap kau record video panjang sangat. Bahan cantiknya dia kan. Last minute siap. Tapi menjadi. Kenapa? Baju Liza. Baju Liza. Baju dia. Nyamuk lah kita kat sini. Nyamuk. Ya weh. Tak apa. Kata-kata hari ini. Mai kata-kata. Penat tak hari ni? Penat. Tapi berbandai kan? Bandai. Okey mami. Van dah sampai guys. Van dah sampai. Sini. Kurang seorang lagi ni. Okey, nanti kita sambung lagi. Kesian dia. Dah tahu tak dia ni? Korang semua kan berbelak kan belang-belang. Dia tak ada belak. Dia merah je. Lepas tu dia lukis balik macam normal. Natural beauty. Siapa yang nak jadikan isteri? Komen di bawah.
Kita nak masuk dalam van. Aku rasa dah masuk gitu. Macam-macam juga baju. Pasal kita van sampai kita semalam. Ya, betul. Ya ke? Okey. Kita orang sana. Kita orang asing. Kenapa? Di baju. Jangan begitu. Mami. Kita tak jeling pun. Gangster boy sekarang. Gila. Baru dia tahu langit. Sekejap, kita flashback sekejap yang first day. Tak lah. Okay. Lepas dia kenal umur, baru dia tahu langit tinggi ke rendah. Wow, ayat dia. Gangster. Okay lah. Nanti kita sambung lagi. Bye. Jom. Okay, kita nak sampai dekat. ออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักถ้าเป็นได้แค่ที่สองของใครฉันไม่ต้องการ Comelkan kain kita kan? Comelkan kain kita. Rosak. Nama yang Thailand tu. No. เธอเก็บความลับไม่ไว้ก็ยังอยากมีฉันอยู่เมื่อความเป็นจริงเปิดเผยทุกอย่างคือแค่เวลามัน Booking. Untuk esok, kita dapat makan seafood ke macam tu lah. Jadi diorang nak booking untuk meja kita untuk esok. Kasi naik bazar. Kita nak melintas. Okay. Thank you. Okay, kita nak ke sini. Oh, sini. Kabur pula. Sekarang kita dekat Asianet Bazaar. Hanyai. Hanyai. Okay, saya nak shopping dulu. Bye. Kita orang dekat Uptown Shah Alam. Uptown Shah Alam KL. Salah. Uptown Shah Alam Thailand. Astagfirullah. JM Klang. Kita nak kat JM Klang, guys. confirm Wow. Siapa yang nak tu? Sekarang saya dekat tempat beli oleh-oleh. Design macam ni.
Tak tahu nak beli yang mana. Pening ah. Pening ah, pening ah. Izzah nak suap saya guys. So, Mana Ca? dan sekarang dekat. Dah balik lah tak nak buat Ca. Minta lah. Kita balik guys. Ya, balik. Nanti keluar aku report kau dulu lah. Tak tahu lagu ni. Budak Melayu item salah guys. Di antara kau dan di antara tapi kau ketagihan bila kami Finally, we have arrived at our hotel. So second day, B is arrived. Not yet. We continue dekat bilik nanti. Okay. Phone kau tak ada bateri. Bateri ni sampai besok boleh. Siapa dekat dengan bilik Jai? Saya, kami. Oh. Kamu call dia tadi tak masuk. Hani, jadi ke persinggahan kita? Kat bilik dia orang. Hani, QQ. Kalau macam tu, Rafiq boleh lah dekat bilik je. Kau tahu ke kita orang boleh persinggahan? Tahu? Tindak dah bagi tahu. Bilik kita orang bertembung guys. Bilik kita orang bertembung. Siapa? Liza Apa dia? Liza? Random people. Dia awesome tak tersambung. Dia duduk bawah. Kalau mengikut hierarki. Oh, random dia. Alah. Dia terfikir balik. Aku nak tukar baring tak? Boleh. Korang yang jenis tak boleh baring baju luar. Boleh je. Ni view daripada bilik.